Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Guys, kat Facebook ni, live sale yang itu hari, semua dah kena sekat. Semua MC anjing sekat. So, memang, tak tahulah saya nak cakap macam mana kan. Tapi kadang-kadang rasa geram pun ada. Geram sebab bila tengok orang lain, kan, petikaikan Sir Azri ni. Faham tak situasi dia sekarang ni? Kan, orang lain petikaikan Sir, cakap pasal Sir ni tak betul lah apa semua. Fitnah lah apa semua. So, bila Sir nak jawab, Sir kena sekat. Nampak tak? Macam samalah geng-geng sumut flotilla ni. Kan? Kita dah jawab dah ni. Tapi dah kena sekat. Jadi rasa geram ni kan. Kenapa yang dia orang takut sangat dengan Sir Azri ni? Apa yang dia takut sangat? Kau takut apa? Government of the day. Takkanlah takut. Penakut sangat dia orang ni. But tak apalah guys. So, kita buat apa yang kita mampu. And then Facebook tu lah saya akan download. Saya akan hantar dalam Telegram Sir Azri channel. Ada dalam Telegram. And then, kalau siapa nak tengok lah. And then, X. X dekat ni alhamdulillah lah. Masih selamat lagi lah. Malam ni berapa tadi? Dah berapa view dah? 1000 dah. Mantap. Teruskan guys. X ni tak ada account pun boleh tengok. Pun boleh buat benda lain. Facebook ni tak boleh lagi kan. YouTube dah ada dah. Saya akan buat YouTube nanti depan ni dalam. Tengoklah. Hujung minggu ni ke kan. Ataupun sepena Najib Razak bebas. Malam ni tajuk. Najib Razak. Tajuk dia tu persoalan. Adakah Najib Razak ni akan dibebaskan pada 1 Jun 2026? Tahun ni lah. Tak apa, saya akan pergi benda lain. Malam ni sebenarnya saya tak ada nak tulis poin-poin, tak ada. Sebab tadi sebab poll tadi, sama ada saya nak VC dalam Telegram, ataupun buat live Facebook dengan X, ataupun masuk dalam TikTok room. Ni pun masalah juga. Masalah juga sebab siapa yang buat live TikTok, kalau Sir masuk dalam kotak, akaun dia pun kena ban. Jadi menyebabkan ramai kawan-kawan kita ni jadi mangsa lah. Nampak tak? Dia punya takut dengan Sir Azri ni. Ingat saling kongkang je takut. Ini keadaan pun takut. Pui. Tempatnya tadi rehat lah. Off lah kan. Malam ni saya buat juga lah sebab dekat pool tadi nampak macam banyak suruh buat live Facebook dengan juga X. So guys, kita dalam perjuangan lah guys. Sebenarnya hari raya korban ni pun saya yakin kita semua faham dalam perjuangan. Cuma malam ni saya ada beberapa topik saya nak ceritakan. Sebab ramai orang, macam saya selalu cakap, kita ni tak perlu berpolitik. Saya tak ajak korang berpolitik. Ada ke saya ajak korang berpolitik? Tak ada. Saya ajak kau masuk parti? Tak ada. Saya sendiri pun tak ada parti politik. Kalau ikut Sir Azri daripada dulu, benda sama je. Penyatuan Orang Melayu. Wak Emas lepas comeback 2023 pun penyatuan Orang Melayu lah. Waktu PRN dalam negeri, dan tentulah sekempen untuk PAS, untuk Perikatan Nasional sebab kita nak menang. Sebab ini negara demokrasi. Jadi samalah hari ini pun samalah juga penyatuan orang Melayu sebab nak selamatkan negara. Dan saya tak pernah minta percaya pun apa yang Sir Azri ni cakap. Tapi apa yang saya cakap, korang fikirlah. Tapi dah banyak lah yang Sir Azri cakap ni berlaku. Banyak dah. Cuma cepat dengan lambat je. Orang yang berkendak dia takkan nampak lah. Dan orang yang ada hati busuk ni, lagilah dia takkan nampak. Walaupun Sir Azri tu cakap betul, tapi hati dia busuk, dia ignore lah. And then dia lebih percaya dengan media. Oh, dia ni kalah saman. Itulah yang dia fikir, kalah saman kan.